jangan lupa follow, subscribe dan juga like, share Ride on Elizad Dawn. Hari ini kita terbangkan organizer dan juga racer American V-Twin Cup champion Mr. Nakid. Hari ini ke Arena Rawang untuk test motor rocking Elizad, sebab Elizad kata motor rocking dia membuai. Dan pada masa sama juga saya berpeluang, saya masa Nakid bawa motor Elizad, saya berpeluang untuk bawa motor champion ni. So saya akan buktikan bahawa motor laju ni juga boleh bawa perlahan boleh bawa secara perlahan dalam keadaan yang selamat. Pan Am ni tak adalah susah nak bawa sebenarnya. Tapi orang kata tinggi. Tinggi, tapi ada cara kita boleh buat. So ni semua dah complete aksesori semua kan? Nak kata complete accessory tak, tapi kita lebih set up pada track. So kita ikut, ya betul. Tapi track boleh, on the road boleh, weekend ride boleh. Semalam saya siap pergi Lemang Toki bawa motor ni. So motor ni, kedudukan seat dia kita boleh rendah atau kita boleh tinggikan, mengikut kepada ketinggian seseorang lah. So ini yang rendah lah. Ni rendah, dia ada dua, bawah, atas. So kalau semua Pan Am macam ni. So kalau nak rendah, kita selakkan dia ni masuk dekat belah bawah. Gitu. Dah. So sini on lah Ni So satu atas satu atas. Okay. Boleh. Saya rasa saya boleh, dan kalau saya boleh, saya akan masuk American V-Twin Cup next race. Nantikan. Cukup 100 like Abang Dan buat. Kita tak payah bagi like banyak-banyak, kita bagi 100 je. Bertukar pula. Motor saya memang goyang guys, goyang teruk. Okay, Nakid ambil yang ni, abang maintain dulu, sekejap lagi balik kita tukar.
guys, kita nak tanya Nakit dah test motor Road King yang Elizad kata membuai tu. Jangan Nakit juga dah test motor saya. So kita nak tahu apakah punca masalah motor ni membuai. Adakah masalah daripada oli setting ke macam mana Nakit? Korang explain. Okay, motor Elizad sebab last motor masuk workshop tukar steering bearing. Betul. Kita tukar steering bearing. So steering bearing kat sini lah. Kat tengkuk ni kita tukar steering bearing. Okay. Dia ada bearing kat situ. Tapi masa masuk kita siap adjust suspension. Okay. So masa test highway 15, 16 motor ada kita panggil dia wobble. So maksudnya steering bearing tu terlampau longgar. Walaupun kita baru tukar tapi kita kena adjust balik. Okay. So untuk motor abang pula simptom yang sama tapi abang punya terlampau ketat. Yang ni terlampau longgar. Jadi apa beza ketat dengan longgar ni? Bila longgar, bila kita bawa laju dia berbuai ke? Dia berbuai belakang. Berbuai. Dia senang masa kebiasaannya akan rasa masa corner. Tegak kalau straight dia tak rasa sangat. Kalau jalan tu berbuai mungkin akan rasa. Okay. Tapi kalau macam motor abang dia ketat. Dia kalau zaman-zaman budak-budak main RZ yang jenis steering sampai bertakuk. So dia terlampau ketat. So bila kita laju pun dia motor dah jadi weave. Dia bukan wobble, motor abang weave. Weave ni berbuai. Kalau motor Elizad dia lembut, dia longgar. So dia senang, dia flex. So motor Elizad ni kita kena adjust, ketatkan lagi. Motor saya kena longgar. Kalau ikut motor abang mileage kita tukar baru. Kita tukar baru dan adjust balik. Kita tak ikut kesesuaian lah. Ikut model sebab Road King, Road Glide spek tak sama. Sebab beza berat kepala, Road King kosong. Road Glide dia ada kepala sama macam Street Glide. Dia 3 model ni, 3 lain spek ni. Baik. Okay guys, ini penjelasan daripada kita punya organizer dan racer untuk American V-Twin ini champion So saya personally ada saya kejap. Satu soalan untuk Abang Don. Ya. Abang Don dah berapa lama bawa motor? Bukan main motor, bawa motor. Bawa motor daripada sekolah lah. Sekolah. Agak-agak berapa tahun tu? 20 tahun lebih? Jangan sebut. Dah lebih 30 tahun lah. Lebih 30 tahun. 40 tahun lah. 40 tahun. 40 tahun lah. 40 tahun confirm macam-macam motor abang nak bawa. Dah bawa? Kan? Ya. Review jujur abang motor Pan Am. Okay guys. Ini sebenarnya saya sebenarnya dah lama buat motor dan saya sebenarnya adalah sales advisor untuk Harley. Tapi saya tak pernah bawa Pan Am sejauh ini Tetapi bila Nakit kena bawa motor Elizad, saya pula kena bawa motor Nakit. Ini jujur guys. Motor ni comfort gila dan memang horsepower dalam Harley dia adalah paling tinggi, menghampiri 150 horsepower. Saya boleh beritahu kemungkinan ini adalah my next bike. Kalau saya ada duit lebih, my second bike adalah Pan America ST Sebabnya kenapa saya cakap macam tu? Sebab satu, motor ni dia tak berat, dia ringan dan dia comfort. Dan bila kita buka torque throttle dia memberi lah. Apa yang kita nak tu dia memberi pada apa yang kita inginkan. Tadi saya nampak nanti bawa road glide. Ya. Dia duduk depan. Tapi you buka sikit buka sikit dia. Saya buka sikit dia dah boleh pergi. Jadi untuk macam saya suka jalan jauh. Saya rasa motor Pan Am ni adalah motor sesuai lah sebab dia dual purpose lah. Dia boleh highway, dia boleh off-road. So kalau saya diberi ada duit lebih lepas ni saya akan pergi long distance dengan motor Pan America ST. So motor ni saya review guys, memang super lah. Okay, motor ni kalau ikut asal dia Pan Am 2021. Pan Am base model. So base model kita tahu dia datang rim 17-19 depan. So bila ST dah keluar, original ST datang rim 17 depan belakang. So bila saya beli motor ni, saya restore balik dan saya convertkan rim, kira buat jadikan dia macam ST. Pan Am ST rim 17 depan belakang. Tapi motor ni juga saya pakai untuk race. So penambahan lain, full rest kita tukar. Exhaust kita buat, semua buat sendiri je. Lain semua standard. Sedia ada dia memang laju. Saya background sebelum ni, sebelum
beli motor Harley, saya pakai Superbike. So masa first Pan Am ni keluar, bila saya bawa, orang kata jatuh cinta lah. Sebab motor ni masa saya bukanlah orang kata bawa Superbike tu laju gila tu, tak. Tapi seronok bawa Superbike. So Pan Am masa saya bawa, first saya bawa motor ni, saya rasa seronok. Sebab bila kita buka throttle, dia punya accelerate dia seakan-akan Superbike. Itu yang saya suka dengan motor ni. Lain kelebihan dia Dia boleh pergi off-road. Kalau yang long distance untuk pilihan untuk husband nak bawa wife, macam mana? Kat belakang tu selesa lah? so far selesa. Kalau dia ada top box belakang, Top box. andai kata kalau nak long distance touring, dia ada pannier, dia ada top box. So agak-agak kalau nak pakai dalam town, boleh je buka. Sama macam model touring biasa. Dia footrest belakang ada, seat comfort, lebar, sedap duduk. Ni original, seat original dia. Penat ni sebab dia macam ni. Ya. Dia lebar. Dia lebar. Dia lebar. Dia lebar, footrest, position pillion pun selesa lah kalau duduk. Ya. Pan Am tak adalah banyak aksesori macam model touring, softail semua. Dia aksesori dia untuk adventure. Crash bar. Dia punya riding mode ni ada apa ni? Riding mode dia kalau yang model biasa ni, dia ada road, rain, sport dengan custom. So kalau custom, kita boleh custom lah. Kita punya engine braking nak less, nak Siap kurang. dengan auto cruise Ada auto cruise. So guys, ini adalah motor yang sesuai untuk perjalanan jauh. Sesiapa yang suka long distance, inilah motor dia. Sebab kenapa? Sebab satu, dia fully torque. Lepas tu dia betul-betul comfort dan dia smooth Dan bila kita buka throttle tu, dia akan memberikan apa yang kita inginkan. Fantastic guys. Ini review yang jujur. Pan America ST adalah sesuai untuk orang yang suka jalan jauh. Fantastic Pan Am ST datang original siap ada quick shifter. Oh, Kalau model 21 tak ada quick Tak ada. shifter. 20-25 Pan Am ST dia ada quick shifter, ada auto blip. yeah. Auto blip maksudnya kita drop gear tak payah tarik clutch. Oh. Sama macam kita nak tukar gear, upshift. Senang kata clutch tu pakai untuk gear satu je. Lepas kita jalan, Yeah. lepas kita jalan gear satu, Boleh terus. kita boleh masuk gear tak payah tarik clutch. Tapi dia ada tapi dia. RPM kena tinggi, jangan RPM rendah. Okay. Sebab kalau RPM rendah, dia boleh rosakkan gearbox. I see. Ramai So orang kalau yang RPM tinggi tu berapa? dia atas daripada 4,000. 4,000. Okay. Recommended atas 4,000. Sebab kalau kita guna shifter tu bawah 4,000, gearbox tu tak habis pusing lagi. Dia belum cukup laju, kita dah paksa. Memang boleh, tapi dia punya wear and tear tu cepat sikit lah. Orang beli motor atas minat. Macam saya, mula-mula saya beli Pan Am ni, customer Harley yang dah bertahun-tahun kenal saya pun, "Kit, kenapa kau beli Pan Am? Cuba jujur dengan abang." Sebab diorang punya expectation saya akan beli road glide baru. Tapi bila saya pakai Pan Am, semua orang macam, "Kit, okey tak? Kenapa kau beli Pan Am?" Tapi sebab memang saya minat Pan Am. Okay. Guys, saya pula. Saya jujur je. Saya memang minat motor-motor yang style lah. Chopper ataupun road glide kan. Tetapi apabila saya dah test motor Pan Am ni, dia kena ikut apa yang sesuai dengan kehendak kita. Macam untuk orang yang jalan jauh ni, saya rasa ini adalah motor yang fantastik lah. Sebab satu, dia pun tak berat, dia ringan, dia senang di handle. Dia boleh pergi untuk highway dengan off-road, itu kelebihan dia. Dan motor ni terlalu power guys. Saya pernah bawa atas highway, tapi jalan clear lah. Betul-betul nak test berapa Pan Am ni boleh pergi. Saya pernah buat sampai 220 lebih. Tapi sekejap je lah. Saya pun tak berapa nak berani sangat. Janji dapat 200 tu okey lah. Ada yang layang. Dia macam mana pun kalau kita, apa motor pun kalau kita bawa lebih pada 1.6 akan rasa goyang sikit. Tapi rider kena prepare lah. Kita dah tahu kita nak bawa laju, tangan kena fokus lah. Kita kena fokus bawa motor tu. Tapi motor tak ada masalah. Memang boleh. Ada je saya pernah dengar customer bawa Pan Am 200 lebih, 220, maintain. Tak ada masalah. So far diorang pun tak ada komplain apa semua. Tapi motor kena set up betul-betul lah. Suspension kena set up betul. Steering head bearing, condition kena cantik. Baru motor boleh perform. Kalau off-road, kalau ST dia memang direka untuk on the road. Tapi kalau siapa yang
ada bercadang untuk off-road, boleh pergi pada Pan Am base atau special. Okey. ST dia memang datang rim 17 depan belakang. Okey, macam mana? Apa perbezaannya? Pan Am ST datang rim 17 depan belakang. So kita boleh pakai road tire. Kalau base model dan special model, dia datang rim 17 belakang, depan 19. So kita boleh pakai tayar off-road atau semi off-road. So kita boleh lah light off-road, nak panjang-panjang bukit ke apa semua, itu boleh. Right, itu dia. Yang Sampai? sampai. Ini paling rendah. Seat Ni paling rendah, tapi seat ni pun saya dah modified seat tepi dia. Seat tu saya dah modified. Hari tu masa kita rasa macam berat, tapi yang ni rasa tak berat. Satu, sebab dah pakai rim 17 depan. So motor tu dah rendah sikit. Kalau 19 depan, motor tu akan tinggi sikit depan. So ni dah pakai 17, so motor tu dah turun sikit depan. Awak tukar sebab apa? Nak jadikan ST. Kalau dia datang? 17, belakang 17, depan 19. Tapi memang motor ni khas setting untuk track sebenarnya kan? Dua-dua. On the road dan track. So kalau mau balik rumah tiba-tiba nak keluar pergi weekend ride boleh lah? Semalam saya pergi Lemang Toki. Tak ada adjust apa. Tayar pun masih pakai tayar soft compound lagi. Yang last race hari tu. Ni tayar ni kan? Tayar untuk race lah. Track punya kan? Dia getah tu soft compound. Kalau pakai on the road cepat sikit lah habis. Ni windshield dia, yang ni aksesori, dia kecil sikit. Kalau standard dia datang tinggi. Bawa macam ni pergi Thailand, nak advice apa? Naik sikit. Kebiasaannya kalau mana yang pakai Pan Am, diorang akan tambah riser sikit. Tinggikan sikit dalam 1,5 inci. Ni position naked ke ni? Ya. Ini memang standard. Macam mana keluar kilang, macam ni lah pakai dia. Habis kalau nak main track? Bawa je. Main track ni Cuma full rest je lah. Baru tinggikan full rest. Tapi handle standard, riser semua standard lagi. Ni Boleh je. Kalau dah turun boleh senang naik? Senang. Ringan? Kalau ikutkan, kalau betul-betul nak buat race bike, macam-macam boleh buat. Depan ni semua dah bugang, handle dah tukar pakai flat. Tapi kita nak cuba tunjuk dekat orang, Pan Am standard pun boleh masuk race. Macam hari tu last race ada dua Pan Am. Siapa? Satu daripada Singapore, rider daripada Singapore. Itu memang betul-betul dia buat konsep race macam US. Dia dah tukar tank, handle dah pakai handle rendah, pakai olin depan belakang semua. So orang boleh nampak satu Pan Am standard, satu Pan Am yang dah buat untuk race bike. Tapi tak Satu Pan Am apa? Janganlah sebut, segan dah pula. Ada sebab kenapa rider tu jatuh dia lah. sebenarnya Sebab tengok rider guys. Hari tu rider tu jatuh lah sebab kita tengah fight. So dia jatuh, so tinggallah saya je. Tapi kalau ikut fight lah sebenarnya. Tapi kita nak tunjuk dekat orang, Pan Am standard macam ni pun boleh. Pergi track day, pergi weekend ride. Nak masuk race pun boleh. Cuma race kena buka lah lampu, all the safety semua kena ada. Pun minimum cost. Okey motor ni ada secara ringan kot. Harga satu PN, harga dia mampu pilih Ya betul. PN Matic kalau tak salah saya baru 113. Kalau windshield standard dia tinggi. So memang kalau ikut ngam-ngam kita main helmet lah. So tak adalah terasa angin ni sangat. Tanki boleh isi? Penuh? Dia sekarang harga petrol baru ni dah tak tahu.